Apa khabar geng? Mat Sembang Spana. Dalam video ni aku nak kongsi lah benda yang aku suka pasal scanner Autel Maxisys MS908S3, MS908S3. Fungsi antara yang aku minat dekat scanner ni yang aku tak jumpa dekat scan tu lain ialah Live Data Fusion. Apa maksud dia ialah Live Data Fusion ni, kalau kita ambil, kita boleh gabungkan semua data feed daripada pelbagai modul yang berbeza. Okay, so dia tengah cuba nak connect sekarang. Okay, sekarang kita boleh tengok kat sini ada EFI. So baru-baru ni aku kena check satu kereta ni, tapi bukan kereta ni lah, kereta lain, Mitsubishi Xpander. Dia punya apa kita panggil 80 punya fluid temperature too high. Jadi aku masa tu nak tengok adakah dia ada kaitan dengan engine punya temperature, sebab 80 fluid kan akan masuk dekat radiator, betul tak? Dia akan campur dengan, maksud aku dia akan campur dengan cooling system lah. Jadi aku takut kalau engine tu pun sebenarnya dah overheat sekali. Jadi kalau menggunakan scanner ni, aku boleh pilih dekat sini, okay, engine coolant temperature. Okay, aku boleh pilih. Kemudian aku boleh masuk dekat bahagian automatic transmission. Kemudian aku boleh pilih pula dekat sini 80 fluid. Okay, yang ini. Dan apa semua aku boleh save. Okay, type je apa. Okay, custom group. Okay. Okay, so sekarang boleh nampak 80 oil temperature dengan engine cooling temperature daripada modul TCM dan EFI serentak. Okay, nampak. So masa tu aku gunakan launch yang mana tak ada fungsi macam ni. Jadi aku kena tukar-tukar lah, macam keluar daripada EFI masuk TCM. So leceh sikit lah. So ini antara function yang jarang digunakan, tapi boleh memudahkan kerja kita lah dalam setengah situasi. Okay, terima kasih tengok Mat Sembang Spana. Jumpa lagi.